Okay, dalam video ni kita nak tengok daya impuls. Hari tu kita dah belajar, dalam video sebelum ni kita dah belajar impuls. Impuls adalah mv minus mu. Okay, itu adalah impuls. Jadi daya impuls, okay, adalah mv minus mu juga tapi bahagi dengan t. Okay, kalau korang masih boleh ingat, awal-awal dalam awal-awal bab ni, cikgu cakap kalau ada t je mesti ada perkataan kadar. So nampak tak? Sama kan? So daya impuls adalah kadar perubahan benda dekat atas dia which is momentum. So kadar perubahan momentum dalam satu pelanggaran. Rate of change of momentum in a collision in a short period of time. Okay, so maksudnya benda ni adalah perubahan momentum merujuk kepada masa. Okay, jadi ini adalah info-info yang kita perlu ada untuk carilah daya impuls. So daya impuls adalah daya, so unit dia adalah N. So M sentiasa dalam kg, lepas tu U dan V, satu adalah laju akhir, satu laju awal. Okay, U dulu baru V. Laju awal dulu baru laju akhir. Dan last sekali time kena dalam second. Kalau dia bagi unit lain, kena tukar second. So, dalam soalan ni dia bagi kita ada golf ball, mass dia adalah 0.02 at rest. Okay, so 0.02 kg ni, initial dia adalah 0. Initial speed dia adalah 0. Lepas tu dia pergi pukul bola tu. So, bila pukul, sekarang bola tu jadi 8. So, sekarang ni dia tanya berapa time of impact. Salah. Time of impact dia dah bagi. Dia suruh cari berapa force. So, F equals to mv minus mu over T. So, M kita adalah 0.02. V kita adalah 8. Okay, minus. M kita adalah 0.02. U kita adalah 0 divided by time. Time kita adalah 0.5. Okay, tinggal tekan kalkulator. 0.02 kali dengan 8 bahagi dengan 0.5 dapat 0.32 Newton. Okay, so itu adalah kita punya impulsive force. Okay, soalan seterusnya, kita ada satu bola. This ball is 0.5 kg at rest. So, M dia adalah 0.5, dia at rest. So, U dia adalah 0. Lepas kita sepak, V dia adalah 1.2. So, dia kata time of impact adalah 0.2, calculate kita punya F. Jadi, F equals to mv minus mu over T. M kita 0.5, V kita 1.2 minus 0.50 divided by time 0.2. Okay, so 0.5 kali 1.2 bahagi dengan 0.2 dapatlah 3. Okay, 3 Newton. So, ini adalah kita punya jawapan. Ingat dalam exam tak semestinya dia cari F je. Boleh je dia suruh cari V, cari T. Pandai-pandailah rearrange, korang akan dapat jawapan dia. Okey, soalan yang seterusnya ni dia lain sikit. Kenapa dia lain sikit? Sebab kalau korang tengok, dia pergi dan patah balik. So, dalam gambar ni, dia pergi, okey, dia lontar pada halaju 5. So, maksudnya, awalnya dia adalah 5. Okey, awal dia adalah 5. Lepas tu, akhir dia dilantun balik, sekarang dia adalah 4. Okey, sekarang dia adalah 4. So, time of impact adalah 0.7 second. So, dia tanya berapa impulsive force. Jadi, F equals to mv minus mu over T. Okay. So, M kita adalah 0.65. V kita adalah, okay, yang ni penting. Kenapa? Sebab kalau korang masih ingat, dalam subtopik waktu kita belajar impulse, waktu kita belajar conservation of momentum, okay, kita belajar pasal vector kan. So, vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction. So, dalam kes ni direction penting. Jadi, biasanya ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Technically, kalau korang nak tukar pun macam boleh juga. Cuma biasanya ke kanan positif, ke kiri negatif. Okey, biasanya itu yang orang pakai. Jadi, 0.65 kali dengan negatif 4. Tolak dengan 0.65 kali dengan 5. Kejap. Yalah, kali dengan 5. Alright, lepas tu bahagi dengan T. T kita adalah 0.7. Okey. So, 0.65 kali dengan negatif 4. Tolak dengan 0.65 kali dengan 5 bahagi dengan 0.7. So, korang akan dapat negatif 8.357 Newton. Okey, dan kenapa dia negatif? Sebab daya ni dia bertindak ke kiri. Okey, to the left. Mana kita tahu ke kiri? Sebab, nampak tak? Kita decide tadi negatif kita adalah ke kiri. Okey,
Tapi katakanlah ada yang macam cikgu kalau dia tak bagi gambar macam mana? Boleh je. Okey, boleh je mana-mana. Cikgu tukar cikgu tukar situasi. Katakanlah korang decide kali ni kita nak buat F equals to MV minus MU over T. Tapi cikgu saya nak negatif tu 5. So maksudnya 0.65 kali dengan 4 tolak dengan 0.65 kali dengan negatif 5 bahagi dengan time. Okey. So 0.65 kali dengan 4 tolak dengan 0.65 kali dengan negatif 5 bahagi dengan 0.7. Cuba tekan kalkulator. Korang sepatutnya lah kalau tekan kalkulator betul-betul dapat 8.357 Newton. Nampak tak? So kalau tengok kat sini, kenapa tiba-tiba positif pula kat depan? Sebab kali ni korang punya 4 positif. Tadi korang punya 4 negatif. Jadi bila 4 tu negatif, dia ikut arah ni, dapatlah negatif. Sekarang ni positif korang adalah 4. Dia still, nampak tak? Dia still kiri. Dia tak ada tiba-tiba korang tukar sign, tiba-tiba dia jadi kanan pula. Tak ada. Dia still arah kiri. Okey, jadi nak pakai yang mana? Dua-dua pun sepatutnya boleh saja. Tapi kalau rasa macam ragu-ragu sangat, takut sangat, okey, rujuklah korang punya cikgu kelas sebab dia orang lebih tahu. Okey, so itu adalah cara nak kira. Tapi yang penting satu kena positif, satu kena negatif kalau arah dia berubah. Okey, right. So ini adalah macam mana formula persamaan dan juga cara mengira untuk daya impuls. Okey, untuk next part, cikgu akan tunjuk macam mana nak buat soalan kalau dia tanya esei 4 markah yang mengaitkan masa impact dan juga impulsive force. So yang ini penting. Okey, yang ini penting. Nanti kita akan tengok dalam video yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.